Okey. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Jadi kita tengok plan booster kita lah. Plan treatment promoting Bacter mycorrhiza gitu di pokok yang lain. Kita boleh nampak ada akar-akar halus. Akar-akar halus berwarna putih lah dia keluar. InsyaAllah. Mana kawasan tanah ni dia subur. Nanti kita akan ambil pH dia lah. pH tanah ni. Lepas 3-4 bulan kan. Kita ambil pH tanah. Jadi ni pokok ni kita dah buat plan booster. Ada tali. Tali ni kita tanda dah bagi plan booster sebanyak 10 liter. 10 liter satu pokok. 3 liter kita buat sprayer. 7 liter ni kita buat secara tetisan. Sebanyak 7 liter. Kita tengok perkembangan pokok ni. Kalau kita tengok buah ni, masya-Allah. Buah dia keliling lah, besar-besar. Itu pandangan plan booster. Keliling buah. Kita nak target macam ni lah buah. Buah dia besar-besar. Tu keliling buah. Keliling buah. Keliling pokok ni berbuah. Ingat adalah 10 tandan besar-besar. Lepas tu pula kita nak pastikan dahan yang sebelah atas tu sebelum dia jatuh turun lagi 3 bulan dia dah keluar bunga yang baru. Kita tengok atas tu. Tu dia bunga dia. Dahan yang keberapa? Kedua atas. Pokok ni dah pruning lah. Kalau tak pruning tu tak perasan. Kita dah pruning betul boleh nampak. Itu dia bunga sebelah atas tu. Setiap kali kita buat plan booster, benda itulah kita nak jaga. Dahan yang atas pucuk baru yang nak jatuh turun ke bawah, dia dah keluar bunga yang baru. Tu baru kita boleh katakan dapat kita nak cegah tentang permasalahan buah melawas.